Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pada pagi ini kita terus melihat paparan carta angin. Pada ketika ini rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga ke 30 km sejam dan Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Kita akan terus beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada pagi ini. Pada pagi ini keadaan cuacanya agak lembap, banyak negeri yang mengalami keadaan cuaca hujan yang telah pun berlaku sejak malam tadi, terutamanya di bahagian selatan dan juga di pantai timur semenanjung Malaysia. Pada ketika ini di Semenanjung, kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dan kemudiannya angin ini memasuki negeri Johor, naik ke utara dan kemudiannya bertumpu di sekitar utara Semenanjung Malaysia. Dan di atas faktor angin daripada pelbagai hala inilah menyebabkan pembentukan awan aktif yang berlaku sejak malam tadi dan pada pagi ini keadaan cuaca lembap berlaku di negeri Johor, naik ke Pahang dan seterusnya di negeri Terengganu dan juga Kelantan. Baik, keadaan cuaca yang lembap berlaku ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal tengah hari nanti dan begitu juga di sekitar perairan Selat Melaka Utara mengalami keadaan cuaca lembap. Hujan beserta bau petir di satu tempat kini sedang berlaku. Di negeri-negeri lain di bahagian tengah dan juga barat buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Baik, pada sebelah petang nanti Map Malaysia masih lagi meramalkan keadaan cuaca lembap. Hujan beserta bau petir akan berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Melaka. Di negeri Melaka pada hari ini kita jangkakan keadaan cuacanya lebih kepada mendung. Kebarangkalian untuk berlaku hujan di negeri Melaka adalah sangat rendah dan hujan lebih tertumpu di sekitar pantai timur dan juga di bahagian utara yang kita jangkakan hujan yang berlaku pada petang nanti boleh berlanjutan sehingga ke malam. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak kebanyakan bahagian juga dalam keadaan yang agak mendung. Di negeri Sarawak, keadaan hujan kini hanya berlaku di sekitar bahagian Kapit sahaja. Manakala di negeri Sabah pula keadaan cuaca lembap. Hujan bersetup petir kini sedang berlaku di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga melibatkan wilayah Pusat Labuan yang kita jangkakan juga boleh berlanjutan sehingga ke awal tengah hari nanti. Baik, sebelah petang nanti kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak dan juga Sabah seperti di Semenanjung. Di negeri Sarawak ianya akan lebih tertumpu di bahagian selatan dan juga di bahagian tengah iaitu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Kapit, di bahagian Mukah, Bintulu, Sibu dan juga di bahagian Betong yang kita jangkakan akan bermula sekitar jam 2 ataupun 3 petang nanti dan kemudiannya pada lewat petang pula keadaan hujan lebat boleh berlaku di sekitar Limbang, di bahagian Miri dan juga Kapit dan juga di kebanyakan bahagian di negeri Sabah yang juga boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat kongsikan anda semua. Sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan juga bacaan indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Sekian daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.